namakan dia. So kalau macam ni, kita buat bahasa EMCC, lepas tu letakkan tarikh. Kenapa nak suka letakkan tarikh? Sebab kita akan monitor dia setiap hari. Setiap pagi lah nak menghadap dalah ni. Setiap pagi tu lah nak pening. Nak off ke, nak proceed ke, nak off ke, macam mana. Okay, so kita buat macam ni. Okay, sometimes dekat sini dia dah default dia pergi dekat campaign budget. Tapi kita nak kita setkan dia sebagai add set budget. Okay, kita buat dia add set budget. Add set budget. And then kita next. Okay, nama ni pun nak akan tukar sama je. Nak akan buat sama je. Okay, make sure yang ini message destination. Okay, yang ini make sure Facebook yang sama. Ini Facebook yang sama. Ini Facebook yang betul kan? Betul tak? Page yang betul kan? Okay, ini page yang betul. And then okay, ni kita masukkan kita punya nombor telefon. Mana yang dah pernah buat tu, nombor telefon dia dah keluar lah. Bila kita buat macam ni, nanti dia akan hantar dekat WhatsApp kita. Pergi kat WhatsApp. Facebook dia akan bagi kod. Kod dia. Untuk engagement kan? Dapat tak? Korang senyap je. Macam cakap dalam Zoom. Macam cakap dalam Zoom. Hello. Okay, dekat sini. Okay, tujuannya, okay, kenapa kita buat ads? Kita nak orang tu pergi terus dekat kita punya WhatsApp, betul? So dekat sini, apa-apa yang tak berkaitan dengan WhatsApp, kita antikkan dia. Kita tak nak dia pergi kat Messenger, kita tak nak dia orang ini dikira macam CTA dia lah. Maksudnya macam action dia. Dia akan terus pergi dekat kita punya WhatsApp. Kita tak nak dia pergi dekat Messenger. Sebab sometimes kita ni selalu macam Messenger kan, macam outdated. Takut kita terlepas pandang. So yang ini kita ambil je WhatsApp. Okay, so kita dah ambil WhatsApp. Okay, yang bawah ni kadang-kadang dia akan keluar 3 benda. Okay, dia akan keluar 3 benda. Tapi kita akan ambil yang this one. Okay, kita ambil this one. Jangan ambil link click. Link click ni dia punya data dia tak tepat. Link click ni kalau orang kata-kata bolehlah ambil. Kalau yang tak kata, yang serius, ambil yang atas ni. Sebab link click ni, once orang tu tekan pause ke, tekan like ke, share ke, komen ke, dia tekan pergi dekat kita profile ke, itu dikira link click. Itu dikira link click. Dia bukannya link yang sebenar-benar dia masuk dekat kita punya WhatsApp. Sebab tu nak kata data dia tak tepat. Kalau yang this one, kita akan dapat data yang tepat. Dia akan pergi sesiapa saja. Contohlah, ada 5 orang yang pergi terus dekat kita punya WhatsApp dan dia tekan send. So bila kita setting dia yang ni, data dia tepat. Kalau ada 5 orang jugalah result dia. Okay, make sure ambil atas ni tau. Dah ambil atas ni, kita create rule set. Okay, korang boleh je default. Tak nak buat tak nak set tak nak buat rule set. Okey je. Tapi this one, okay, based on kita punya experience, okay, bila kita buat default, maksudnya kita tak buat rule set, kita jumpa dengan macam-macam orang. Ada yang orang saja-saja nak menekan, ada yang cucu pula yang tekan, ada yang tahu tak pakcik-pakcik yang
setiap hari dia hantar tahu tak? Macam Assalamualaikum, semoga hari ni. So kita tak nak orang macam tu. Kita nak orang yang WhatsApp ni, kita ni nak orang yang berkualiti. So kita kena setkan dia. So kita ambil audience, ambil age, lepas tu korang ambil yang this one. Ini yang biasa kita buat lah. Tapi kalau korang tak nak ikut kita orang pun tak apa. Ini apa yang nak buat. Okay, ini apa yang nak buat. Sorry. Nak akan buat dua. Biasanya kita akan pilih age dan juga kita akan pilih gender. Sebab most of kebanyakan orang yang WhatsApp kita ni adalah perempuan. Dan kebanyakan orang yang, maksudnya ads iklan kita ni, yang ramai tengok ni adalah perempuan. Tapi this one, it's up to you lah. Kalau you nak both laki perempuan pun boleh, tak ada masalah. So yang ni nak kena minta izin. Ni nak laki ke perempuan? Dua-dua. Okay, kalau dua-dua tak payah ni pangkah. So kita ambil age saja. Kita set age saja. Okay. Sebab tadi nak katakan create, so nak ambil age saja. Okay, this one. So kalau korang yang nak setkan age, umur, lepas tu jantina, boleh je, tak ada masalah. Okay, lepas tu yang bawah ni ikut kemampuan masing-masing. Nak sarankan atas daripada RM10. Tahu, atas RM10. Sebab sebelum ni kita pernah run ads 5, tapi dia macam tak berapa nak pergi. Dia macam masuk tu adalah masuk dalam 4, kadang-kadang close, kadang-kadang tak close. Kalau close pun mungkin 1, 2 macam tu. Okay. And then bila korang run ads ni, okay, kalau ikut statistik dia ke apa orang kata, paling tinggi lah kita boleh close 20% saja. Dan nampak banyak yang klik kita, yang tekan button WhatsApp tu, ada 20% sahaja yang boleh kita close. Tapi let's say kalau korang boleh close 50%, means korang power tu. Korang punya closing ni power. Okay, so kalau macam ni kita nak set berapa? Okay, kalau this one nak try 10 dulu. Okay, so yang this one tak payah letak end date. Kenapa tak payah letak end date? Let's say kalau iklan tu berkualiti, okay, sebulan pun dia masih okay. Faham tak? Tapi let's say kalau iklan tu tak berkualiti, tiba-tiba kita tengok, faham lah, mahal pula kos ni kan, kita boleh off dia serta-merta. Alright. Okay, lepas tu kita turun bawah. Okay, ini yang kita kena set juga. Okay, kalau korang yang orang kata macam network biasa, sejuk kan. Okay, kalau macam network biasa, maksudnya bukan hub, korang tak nak, apa tu namanya, fokus pada satu, tak fokus jajahan. Okay je, korang set Malaysia, lepas tu exclude Sabah Sarawak. Boleh. Kalau macam ni dia dah set Malaysia, maksudnya satu Malaysia. Tapi kalau let's say korang nak jajah dekat Lembah Kelang saja, nak jajah dekat Selangor saja, nak jajah dekat Melaka saja, boleh, tak ada masalah. So kalau this one kita nak fokus dekat, okay, kalau this one kita nak fokus dekat Kajang, so kita ambil di Kajang. Okay, kalau dekat kawasan Lembah Kelang, make sure radius dia ni atas daripada 40 km. Okay, atas daripada 40 km. Lepas tu dekat this one, show setting. Okay, yang atas ni, ini adalah average dia tau. Yang kita set each tadi tu, itu adalah average sahaja. Okay, dekat bawah ni, inilah penentu dia. Kita kena set sekali lagi.
Okay, kita set sekali lagi ambil 25 dan biasanya nak agak ambil sampai umur 50 sahaja. Okay, umur 50 at currency tak ada. Okay dah, next. Okay, next. Ni rename balik. Kiri kan. Okay, this one. Tak payah. Okay, so dekat sini. Okay, kalau shadow kita ambil kat sini. Lepas tu baru kita letakkan video, boleh letakkan copywriting. Sebabkan tadi kita dah buat post, so kita ambil existing post and then kita select post. Kita cari balik posting tadi. Yang ini. So kita tekanlah continue. Okay, lepas kita dah continue. Okay, lepas kita dah continue. Kejap. So dah tekan continue. Okay, call to action, make sure WhatsApp message. Okay, Call to action. alright. Okay, ini last. Okay, yang dekat sini kita kena edit. Okay, ini adalah paparan leads tu. Faham tak? Ini adalah paparan leads tu. Bila leads tu tekan dekat kita punya button tu, dia akan keluar macam ni. Okay, so apa yang kita nak buat, dekat sini kita cakap, dekat atas ni, mana? Okay, dekat atas ni, okay, ini kita buat macam ni. Hai, saya Cik Fah dari Mamasab, contohlah Mamasab Kajang. Kalau korang duduk Bukit Kantil ke apa, janganlah cakap, saya nak dari Mamasab Bukit Kantil, janganlah. Buat, hai, saya dari Mamasab Melaka. Kalau Bukit Kantil tu dia nampak macam kecil sangat. Bukan saya yang cakap. I tak cakap. Okay, ini adalah teks daripada leads lah. Okay, so yang ini pun kita tukar juga. Hai, saya berminat nak kek EMCC. Ini wajib. Sebab apa wajib? Sebab nanti let's say lah bila korang tekan ni, okay, kenapa nak kata this one is wajib? Supaya korang tahu orang tu tengok iklan apa. So nanti korang boleh tahu lah, oh, iklan ni yang paling banyak lead. So korang dah tahu dah lead ni dia suka iklan yang macam mana. Okay, so ini adalah keyword dia. And then kita tekan save. Dah tekan save. Dah, itu je. Siap dah. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. kita bagi tuan badan lah yang publish. Tekan betang ni dia. Ni nampak ni. Dah. Merasmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga order banyak. Semoga yang tengok ni datuk-datuk, cikgu sekolah. Okay. So macam mana kita nak tahu iklan tu okey ataupun tidak, ataupun iklan tu tak ditendang? Okay, korang nampak tak ni? Nampak tak? Okay, korang nampak tak? Okay, first dia akan keluar processing. Transaction sepatutnya awal-awal. Pergi kat sini, billing.
Tapi tak apa, kalau korang dah run sekarang, korang tak top up lagi, lepas ni korang top up. So once korang dah top up, dia akan jalan. Dia akan start review. Selagi korang tak off benda tu, boleh je. Okay. Yang ini kalau tak ada duit, memang dia takkan run lah. Okay. So kita pergi balik dekat kempen. Okay, macam mana kita nak tahu iklan tu ada potensi ataupun tidak? Sekejap Okay. Biasanya dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar no ads, lepas tu processing, lepas tu in review, lepas tu dia akan jadi aktif. Itu dia punya fasa-fasa dia. Sebab once kita dah publish, tak semestinya dia akan aktif terus. Sebab Facebook ni dia akan review dulu. Dia tengok, oh okey ke tidak, okey ke tidak, ayat copywriting dia okey ke tidak, dia punya video okey ke tidak, macam tu. Oh, lepas tu nak beritahu untuk video, let's say macam tadi kita kan sedut daripada Telegram kan. Dan mostly video daripada Telegram ni dia HD, dia lawa. Tapi let's say kalau korang nak contohlah, korang ambil video tu daripada WhatsApp, make sure dia dalam bentuk HD. Kalau video